Antara sebab mengapa ramai yang masih tidak mahu menyimpan emas kerana mereka risaukan tentang susut nilai atau spread. Jika anda adalah golongan tersebut, boleh tonton dan save video ini untuk rujukan anda. Spread adalah selisih harga beli dan harga jual pada masa yang sama. Mengapa spread ini wujud? Dalam mana-mana urusan jual beli barangan, pasti terdapat selisih harga jual dan juga harga beli tersebut. Untuk emas jenama Publico, spread adalah 6 hingga 9% bergantung kepada saiz emas yang dijual. Spread hanya dikenakan apabila anda menjual emas anda sahaja. Spread tidak dikira setiap bulan atau setiap tahun. Dan spread ini tidak dikira selagi emas di dalam simpanan anda. Dengan ilmu dan pemahaman yang betul, emas ini susah untuk memberi kerugian kepada anda. Bagi yang ingin mengalihkan sebahagian simpanan dan bekukan dalam bentuk emas fizikal, anda boleh isi borang sign up di bio saya atau PM saya untuk saya bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.